Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni Farah dan juga Dia berada di Rawang Selangor guys. Betul. Kita nak tour sebuah rumah banglo yang berkeluasan 1000 square feet dia. Tapi dan katanya juga rumah ni dibina daripada scratch. Ha. Dan yang paling menarik Farah, dekat belakang rumah ni ada kebun, ada mini farm lah dan juga ada playground untuk anak pemilik rumah ni. Oh, menarik. Katanya ada ayam juga ni. Oh, menarik tu. Tapi sebelum kami berdua bawa anda tu rumah ni, biasa jangan lupa untuk like dan subscribe House of Malaysia. Let's go guys. Hai Satu Malaysia, saya Puiling. You boleh follow saya dekat IG saya. Welcome to my house and this is the house saya bina dari raw. Saya beli tanah, lepas tu saya buat layout sendiri dengan interior design semua sekali. Lepas tu tempat ni dekat Rawang. Mahal tak mahal? Bukan sangat. Lebih kurang macam developer juga. Dan dia punya land besar lah, so I beli rumah ni dan saya bina sendiri dalam 800,000. So sekarang saya in the meanwhile of making my landscape. This is where sekarang saya nak belajar lah, nak macam mana buat kompos, sama macam mana tanam bunga-bunga, and saya create a space for you to slow down. So apa yang saya buat sekarang? Saya buat collaboration dengan orang. Saya ada jual kos-kos I yang buat crochet atau buat lukis-lukis kayu-kayu atau menjaga kanak-kanak dan buat mereka slow down dan lukis ikut hati mereka. Bukan ajar mereka buat apa, tapi follow their style. Rumah ni dalam 1000 square feet. Jom I bawa tour. So this is my house. Ini bungalow lot. Lepas tu ini fasa saya. Lepas I tengah buat bikin landscape. Ayam saya asyik kacau. Tapi dia kacau-kacau pun cantik juga tanah I lah. Sebab dia letak tahi ayam dekat sana. So saya punya bunga sudah jadi subur. Jom masuk. So at first, you akan nampak big circle ni. Circle means sempurna dalam Cina. So it's like a reminder for yourself. You are always sempurna. This is my hallway, and ini semua lukisan I. Ini pastel color yang saya buat recently. Budak saya ni. Lepas tu, I akan show you satu almari yang lebih kurang 50 tahun. My first concept is I don't want ada almari dalam rumah saya. Tapi ke belakang ni grandfather husband I sudah pass away. So saya bawa masterpiece ini balik yang lebih kurang 5 hingga 60 tahun. So I rasa macam authentic sikit and I keep semua saya punya crochet barang dengan barang-barang yang lama dalam sini. Jom buka. Pernah tak you guna telefon ini dengan cawan ini? So this is all from grandfather saya punya husband lah. Ini acuan buat kuih Cina. Biasa mereka cakap angku kuih. Cantik kan? Lepas tu you tengok ukiran dia kat dalam tu. Sekarang jarang-jarang dapat. Yang you dapat tu biasanya plastik punya. Yang ini memang craft dari tangan itself. Bukan macam chop. Ini memang craft guna tangan. Lagi satu. Tengok phone ni. Special tak? Pernah tak you tengok? Let's go to the next station. So sekarang saya bawa you pergi ruang tamu saya dengan naik dining hall saya yang semua sekali. So dining room I tak ada sofa. Sofa dia tangga I. So yang tangga ni saya guna dalam 1 minggu. Masa yang tepat untuk fikir keluar sebab dalam architecture dia punya steps dengan size semua ada limitation.
Untuk fix dia punya barang, so at last saya dapat buat ini tangga sebagai tempat duduk, as a sofa juga. And from here, you can see a arch door here and very tall high ceiling. Inside here is actually my kids, tempat mainan anak I lah. So dia simpan barang dia dengan mainan buku dia kat dalam. Lepas tu, actually dia boleh keluar dari sana. Jom I bawa. So yang sini lah, dia akan keluar dari sini kanak-kanak I. Tempat sorok ni. Lepas tu dining meja ni pun I yang design dan I suruh carpenter buat. Ini meja balau. Balau wood ni I beli sendiri. Lepas tu I suruh carpenter buat. Kerusi ni dari rumah grandfather suami I juga. Ini lebih kurang antik lah. Lebih kurang 70 tahun kot. Lampu ni pun I yang reka bentuk. Lepas tu saya letak ini buayan. Tengok orang ni chill sangat. Macam living style I. Dia hari-hari buat buayan kat sini. Untuk lantai rumah I guna simen render dengan terracotta. Ini dua saja yang I guna. Untuk simen ni sebab itu cuaca akan jadikan dia sangat dingin, sejuk, saya tak perlu buka aircon. Terracotta tahu sebab dia nampak macam rustic sikit tapi tak mudah kotor. Jom I tunjuk dapur I pula. Yang paling I suka, tingkap cafe I. Ini handmade dari cikgu saya, dia memang tak ada paku. So dia best view lah. Masa I cuci tangan tu, you tengok view I tu. Sangat cantik. Yang kabinet ni, pintu kabinet dari IKEA. Yang dalam as is. Satu set dalam RM80 saja. So I custom made, letak dalam kabinet dalam. So dia macam nampak macam rotan sikit lah. And yang next, yang saya nak introduce paling always orang tanya I punya hook I. Hook I ada 5. Jarang-jarang ada orang dia letak 5 hook. Lepas tu gas hook. Sebab sekarang banyak orang guna electric hook. Saya suka guna gas. Rumah ni I set 2 bilik je sebab satu untuk anak I, satu untuk saya dengan suami I. Ini master bedroom I. Tak ada, saya buat macam Japanese style lah. Dalam drawer tu dia panjang sangat. So I store semua barang I dekat dalam. Bilik I tak ada almari. Itu kesilapan I. Sebab masa I buat itu arkitek, I lupa nak tidak itu dinding punya size. So saya sudah kurang 30 cm, which is my almari punya size. At the end, saya hanya boleh buat satu barang. I beli je IKEA punya shoes cabinet as my cabinet. Jom intai-intai kat loteng I. So, yang paling mahal dekat sini, roof I. Roof ini buat dari hollow metal, lepas tu terracotta. It cost $1,000 punya harga. Dan saya buat meja Japanese ini, so saya boleh buat sewing I dengan handcraft I dekat sini dengan best view saya. Untuk membuat rumah ni, actually saya dah buat satu model untuk arkitek I, so dia understand apa yang I nak fikir dan apa yang I nak buat. Mari tengok dalam dia. Memang 80% sama dengan rumah sekarang I. Dari dia punya arch, lepas tu tangga, window dengan patio dia. 90% sama. Next, I will show you my backyard. So, tempat yang I paling suka, tingkap yang tadi I show you. Inilah dia. I duduk sini, minum tea, bunga dari garden saya dengan view yang paling cantik I ada. So, this is my backyard. Lepas tu, sekarang I tengah buat compost dan tanam pokok-pokok. Ada lemon, ada rain tree. Lepas tu, I ada ayam I.
Tapi sekarang hujan, I tak dapat bawa you pergi sana. Itu saja house tour I. Thank you for coming. Cheers. Okay guys, tadi kita dah tour rumah Poi Ling. Thank you so Selaku tuan much. rumah. Sebab bawa House Tour Malaysia hari ni tour rumah yang sebercantik ni. Cantik Farah. Dah macam rumah ladang lah. Betul. Walaupun ni ada. adalah rumah banglo, tapi memang tertarik ya sebab kan kalau korang tengok ada view. Saya ada kebun. Cantik. Satu lagi yang menarik ni, I tertarik dengan kisah Poi Ling, which is dia menjalani slow living life. Betul. Tak ramai yang tahu kita jumpa Tak ramai yang kita ada jumpa. kehidupan macam ni. Dan kalau korang tengok ni, Poi Ling siap hidangkan kita air bunga telang. Ada coklat homemade. Homemade dia buat sendiri. Buat sendiri. So kita memang tertarik Memang ni. terinspirasi jugalah dengan orang kata lifestyle Poi Ling ni sendiri. Dan berbalik dari segi cerita tentang rumah ni, yang mana rumah ni daripada scratch. Kita nak tanya ni, kos untuk nak dirikan satu rumah banglo yang orang kata memang inspirasi dan idaman Poi Ling sendiri lah. Boleh share tak dengan penonton? Untuk bina rumah ini dalam 500k, tak termasuk tanah tau. Yelah, tapi kalau kita tengok tadi bahan yang digunakan pun memang bahan-bahan yang kata berkualiti. Macam contohlah ni, kayu dia pun kayu solid. Atap dia tadi terakota. Terakota. Lantai tadi Mahal terakota juga. Kita dengar pun macam ush, menarik ni. So orang kata dia punya kos tu pun lebih kurang juga Poi Ling macam kita beli sebiji rumah. Ya, Tapi lah dapat lagi orang kata lebih besar punya tanah. Besar. Lepas tu cita dengan rasa sendiri. betul rumah-idaman kita sendiri. So kiranya kan, you macam mana mula-mula you dapat inspirasi nak buat rumah atas tanah ni? I mean daripada you beli daripada ada developer, siapa yang cetuskan idea nak buat design macam ni? Lepas kira-kira kalau I beli dengan developer dan saya bina sendiri, so I rasa lebih kurang sama, harganya lebih kurang sama, tapi tanah yang I ada lagi banyak. So I fikir-fikir lagi baik I buat sendiri. Lepas dia punya layout, dia punya design I buat sendiri. So tanah lagi I boleh buat tanam-tanam atau in future I boleh buat extension. Dari lain tu dia punya mindset dia tu. Dan tadi kita naik dekat bahagian attic pun ada dia punya tu sekali modul dia buat rumah tu sendiri. Kontraktor tak melakukan kesilapan lah. Sangat bijak dan orang kata boleh dijadikan inspirasi lah untuk semua penonton. So kalau you guys nak tahu lebih banyak tentang rumah ni, nak dapatkan inspirasi atau nak tengok macam mana sebenarnya rumah Poi Ling ni, Betul. You all kena juga follow Instagram Poi Ling, iaitu I'm Poi Ling. Baiklah, kita ada something hari ni Farah untuk khas untuk Poi Ling, iaitu pula jubin cantik. Wow, jubin cantik. Selain itu kita juga ada nak bagi voucher 20%. Koko lepas ni Poi Ling nak renovate mana-mana, gunakan tiles daripada jubin cantik. Thank you House Tour Malaysia, thank you Farah and thank you Ida for coming. Okay, you're welcome. Baiklah, untuk korang jangan lupa untuk like dan subscribe House Tour Malaysia dan jangan lupa juga untuk tonton episod yang selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.